Kalau ikut rejen mana bawa je? Gasu dah buat. Dia tinggi kan? Air ombak. Tidak. Tapi nak kemas ayah. Razik tu sebenarnya. Ayah juga Zik bos aku di sini. Jadi dia kata kalau licin aja sebut tu dia tak pegang. Oh jangan ada. Kalau getah dia tak pegang. Sebabnya bukan untuk sini. Sebenarnya aku nak suruh kau berhenti daripada tadi je. Kan. Aku dengan Iwan lah kata. Kau main gambar kat bawah ni. Aku tunggu samping. Kanak-kanak riang. Tu apa sampai baring tu? Yang tu kenapa? Betapa kotornya kereta. Dulu dia tak sakit pun mata merebah sakit dah. Tak sakit pun tak sakit pun guling-guling tak ada. Kotornya kereta. Kotornya. Dia tak kena air, sakit tak kena air lagi. Depa hantar gambar lagi. Kotornya. Depa hantar gambar lagi. Kami dah sampai Uzunggul. Okay, so ni waktu petang lah. Kami dah rehat dah tadi sebenarnya dekat hotel, dah tidur semua. So ni petang baru kami keluar cari makan. Dekat Uzunggul ni banyaklah kejadian jatuh, tergolek dan sebagainya. Sebab kat sini ais sangat dah licin. Nak naik sekejap gini Kak Lisa. Turun tak apa. So video tergolek tu nanti aku share nanti. Tapi aku nak cerita something. Aduh hai. Stop just for Erdogan. Okay, so dekat Turki ni dia terkenal dengan coklat tau. So dekat kampung ni, aku panggil kampung lah, aku tak tahu lah kawasan Pekan ni, dia terpencil sikit. Kawasan ni dia punya coklat murah. Jom kita masuk part tergolek-golek ni. Okay, so ramailah jadi mangsa kat sini. So dekat sini mungkin dah mencair sikit kot sebab hari ni negatif 17. Orang kampung ni cakap kalau kami datang 2 hari sebelum tu negatif 20. So ni lamb skewer. So kat sini ada kambing je. Tak dapat lah memang kat sini ada kambing je, tak ada benda lain. So lamb skewer. So cara makan dia macam ni tau. Aku pernah tengok dalam TikTok. So selama ni tengok dalam TikTok je. So hari ni dapatlah merasa sendiri. Cuma sos dia tu, dia sos yang masam-masam tu tau. Ni kalau ada sos cili ni memang 10 apa bungkusan ni aku boleh makan. Gambar banyak-banyak. Tangkap gambar banyak-banyak. Jom. Belah mana? Mana kita? Mana nak cari Syama orang ni? Tak nampak asap. Tak nampak kat sana-sana. No, kat sana. It's too dark. Asap semua orang, asap please. Kamera aku terlalu putih kan, aku tak nampak lah. Padahal berasap. Tak ada, tak nampak ke? Ha? Nampak lah asap. Okay. Berapi-api. Ni sebab apa kat dalam tu? Makul oldu ama. Sekejap. Ni sekali lagi. Yes, okay, yes. Thank you. Balay makul et. Onu sorabilirsin. Valla, okay, ha. Çağırdı yine.